Dekat depan aku ni adalah neck phone holder yang kita pakai jenis MagSafe. Jadi kita boleh buatkan video POV menggunakan neck phone holder ni je. So memang sangat mudah lah kalau korang nak buat konten ke apa ke. Dekat dalam kotak ni dah memang disediakan complete set yang kita boleh gunakan untuk kita buat video. So phone yang tak ada magnetic, dia dah bagikan sekali ring yang untuk menjadikan magnet. Skru-skru pengikat untuk kita letakkan kita punya stand. Last sekali dia punya neck phone holder. Dia bagi sekali batang ni untuk kita panjangkan sikit bracket dia untuk bagi gap. Tali strap ni untuk kita mengikatkan badan kita untuk bagi phone holder ni tidak bergerak. Aku dah pasangkan dia punya stand untuk MagSafe ni. So kita boleh start guna dah dia punya ni. Dan aku ikat skru je pakai jenis Allen key yang dia dah bagi tu. Yang dekat belah sini aku pakai jenis skru yang jenis boleh laras guna tangan. So untuk yang korang tak ada phone yang magnetic, korang lekatkan je ring ni dekat phone case korang. Macam yang korang tengok ni, dia punya tempat tengkuk ni memang dia fleksibel lah. Kita boleh laraskan ikut kita punya keselesaan. Dan kita boleh fitkan dengan tali yang belakang ni untuk kita ikat badan kita. So kalau korang nak buat konten mancing ke pun boleh juga. Boleh buat sambil live lagi. Dan yang paling best dia ada punya MagSafe ni lah. So kita boleh letak phone kita menggunakan MagSafe ni saja. So memang sangat function lah ya. Magnet dia memang kuat, so tak perlu risau phone korang jatuh. So dengan adanya aku pakai phone holder jenis dekat tengkuk ni, kita senang lah nak buat konten. Kita boleh bergerak dan kita ada dua tangan untuk kita nak buat kerja. So lebih mudah lah. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan phone stand ni, korang boleh dapatkan dekat link yang aku dah sediakan dekat bawah. Dapatkan segera guys. Memang berguna untuk kita yang affiliate ni. So boleh dapat POV yang sangat cantik dan menarik. Abaikan keadaan yang bersepah ni, free sample dengan barang-barang aku lagi. So dapatkan segera dekat link yang aku dah sediakan.